Nabi Ibrahim tahun berapa? 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa AS kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. 1300-1400 tahun sebelum Masihi. Macam mana Nabi Musa AS daripada Mesir keluar daripada Firaun menuju Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Sebab itu tanah orang beriman. Bukan milik Yahudi, bukan milik Nabi Musa, tapi milik orang beriman ketika itu. Sebab tu heading dia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud mempertahankan tanah Masjid Aqsa. Anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam yang membangunkan betul-betul Masjid Aqsa pada tahun 950 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi. Satu orang raja daripada Iraq bernama Nabucodonosor. 586 sebelum Masihi, Nabucodonosor menghancurkan kota Jerusalem. Masjid yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam diratakan, dihanguskan. Dan orang-orang beriman dan seluruh rakyat berada di Baitul Maqdis ditawan, bawa ke Iraq jadi hamba. 500 Masihi, datang satu orang bernama Cyrus the Great. Cyrus the Great ni ulama Islam, sebagian ulama Islam kata dialah Zulqarnain yang berjaya mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemudian dia serang Iraq, bebaskan orang beriman. Orang beriman dapat balik ke Baitul Maqdis, dia bangunkan balik Baitul Maqdis. Zulqarnain ini dia ada dua pendapat. Satu kata Alexander the Great, satu kata Cyrus the Great. Itu yang masyhur lah. Banyak ada juga yang berpandangan raja-raja yang lain. Yang masyhur dua. Alexander the Great daripada Makedonia, 300 tahun sebelum Masihi. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Tapi kalau tengok biografi, Alexander the Great tidak beriman. Apa kena mengena Cyrus the Great nak bangunkan Masjid Aqsa? Tak ada kena mengena pun dengan dia. Tapi itu tanah dia. Sebab dia beriman. Sebab itu dibangunkan balik Masjid Aqsa. Pada tahun 1 Masihi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa ni dia lahir dekat Baitul Laham. Baitul Laham tu bukan 20 km daripada Jerusalem. Maknya Siti Maryam bawa dia balik ke Jerusalem, boleh bercakap pula baby ni. Jadi Raja Jerusalem waktu tu Herod, nama dia Herod. Budak ni kecil-kecil ada kelebihan, besar ni nanti lawan aku ni. Maka dia nak bunuh Nabi Isa. Maka Siti Maryam bawa Nabi Isa lari pergi ke Mesir. Di satu tempat bernama Bahat Nasa. 4 tahun di Bahat Nasa, dia balik ke kampung asal dia, Nazareth. Nazareth itu dalam 200 km daripada Jerusalem. Dalam bahasa Arab, Nazareth, Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Bermaksud orang yang berasal daripada Nasirah. Ada salah ustaz mengajar, sebab dia suka tolong orang, sebab tu Nasara tu menolong. Sebenarnya tidak, merujuk kepada Nazareth. Jadi dia membesar di Nazareth sampai umurnya lebih kurang 27 begitu, dia diarahkan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Ahli kitab ketika itu dah mencemarkan Baitul Maqdis. Tak ada kena mengena dengan dia pun. Dia orang Nazareth. Tak perlu pun datang Baitul Maqdis. Kenapa dia datang ke Baitul Maqdis? Sebab itu tanah dia. Itu yang dia berdakwah. Ada keadaan dia mengamuk dekat Baitul Maqdis. Tengok orang main judi dalam sekitar Baitul Maqdis. Mana dia mengamuk, dia marah betul. Itu yang ahli kitab dekat Jerusalem marah dia, fitnah dia dan cuba bunuh dia. Waktu tu Baitul Maqdis bawah Rom. Jadi orang ahli kitab ni jumpa orang Rom, kata macam-macam, dia nak memberontak lah apanya. Akhirnya Rom yang nak tangkap Nabi Isa untuk dibunuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tak dibunuh, kemudian tidak disalib, tetapi diserupakan. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Pada 27 Masihi. 70 Masihi, satu orang raja daripada Rom namanya Titus. Dia sekali lagi menghancurkan kota Jerusalem. Dan ketika itulah satu kotak yang ada barang-barang mukjizat disebut dalam surah Al-Baqarah sebagai tabut, hilang daripada Bani Israel. Dalam tu ada mabaqiya, ada barang-barang min ahli Musa wa Harun, mana ahli Musa, barang mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun ada dalam tu, hilang.
tahun 70 Masehi. Dari sampai sekarang dia mencari tabut kotak tu. Sebab tu digali seluruh kawasan sekitar Baitul Maqdis tu. Yang belum berjaya bawah Baitul Maqdis tu. Tempat-tempat lain habis digali tuan-tuan. Sebab bukan nak gali saja, dia cari tabut tu. Akhirnya kerajaan Rom tadi yang serang Titus kan. Kerajaan Rom pecah dua. Satu jadi Rom Barat, satu jadi Rom Timur. Rom Timur ni terima ajaran Nabi Isa. Kan? Kemudian Rom Timur yang bangunkan balik Baitul Maqdis ataupun Jerusalem 300 Masehi. Maharaja Konstantin masuk kepada ajaran Nabi Isa, Nasrani waktu itu, bangunkan kota Baitul Maqdis. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi kita lahir tahun gajah 570 Masehi. Nabi dapat wahyu 610 Masehi. Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Kemudian Nabi di Isra' Mi'rajkan ke Baitul Maqdis. Nabi cerita, Nabi galakkan kita untuk pergi ke Baitul Maqdis, ambil Baitul Maqdis. Tapi tak sempat, Nabi wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hantar pasukan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Tapi jangan serang apa-apa. Sebab itu tanah wakaf. Maka ketika rombongan Sayyidina Umar sampai dan dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai Baitul Maqdis, padri yang menjaga Baitul Maqdis dia faham. Dia panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia kata, kami syariat Nabi Isa dah tak mampu nak jaga, penat. Panggil pemimpin nombor 1 engkau, aku serahkan tanah wakaf ini kepada dia. Itu yang Sayyidina Umar datang daripada Madinah. Kemudian sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke Baitul Maqdis, diserahkan tanah wakaf daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sayyidina Umar membuat perjanjian dipanggil Al-Ahdul Umariyah, mempersatukan antara orang beriman, kena jaga, kena respect, kena hormat juga orang Nasrani daripada orang ahli kitab Nasrani. Sebab itu orang-orang Nasrani ataupun orang Kristian di Jerusalem dia berbeza dengan Barat. Dia sampai sekarang dia setia dengan perjanjian Omar tu. Dia dengan orang Islam sama-sama. Sebab tu dekat Israel ataupun dekat Palestin, orang Kristian diludah-ludah je tuan-tuan. Kurun ke-11, tentera salib datang daripada Eropah. Tawan Baitul Maqdis, rampas tanah wakaf ini. 70,000 orang dibunuh. Darah ni sampai buku lali ni darah ni. Akhirnya berjaya diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masehi. Kemudian sekarang berada di bawah Yahudi bermula 1948. Kenapa kita tak boleh tinggalkan Masjid Al-Aqsa? Sebab itu tanah kita. Itu wilayah persekutuan Muslim.